Baru ke hari Jumaat. Dah seminggu lah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull rasul wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar. وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وقال تعالى في محكم الكتاب منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana limpah taufik inayahnya Allah Taala pertemukan kita pada malam ni untuk kita membincangkan ataupun berkongsi sedikit perbahasan yang diminta kepada saya untuk dibahaskan, iaitulah berkenaan dengan bulan Muharram, kelebihan dan juga fadilat yang ada di dalam bulan ini. Jadi bersempena dengan kita beberapa hari besok lusa lah, malam esok kita akan masuk ke dalam bulan Muharram. Maka sangat elok juga untuk kita membahaskan berkaitan dengan bulan Muharram ini. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ni ada 12 bulan. Okey. Jadi dari mana datang? Saya dulu kecil-kecil, kenapa 12 bulan? Kenapa tak 13? Kenapa tak 11? Kenapa tak 10? Kenapa 12? Tuan-tuan pernah tertanya waktu kecil tu? Tak ada Oh bagus tuan-tuan. Sibuk benda lain lah. Saya tak ada kerja maknya. Jadi saya suka fikir banyak benda lah. Macam mana kan bila kita call, suara kita boleh sampai kan dekat orang yang di hujung talian. Sekarang ni berbeza negara kan? Dan suara sama pula tu. Macam mana dia transfer sekejap betul? Suara kita tu bertukar jadi signal kan. Macam mana semua tu boleh pergi kan? Subhanallah, ajib lah. Jadi saya suka fikir tu. Dan salah satu benda yang saya fikir ialah kenapa bulan ni 12 bulan ni kan? Macam tu lah benda yang fikir. Rupanya benda ni memang Allah Ta'ala tetap. Okay? Allah Ta'ala memang tetap bulan dalam setahun ni memang ada 12 bulan je. Boleh? Ada 12 bulan. Dan di dalam ayat yang sama surah Taubah ayat 30 ni Allah Ta'ala kata apa? Minha 4 hurum. Daripada 12 ni ada 4 bulan haram. Jadi benda ni memang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala dah ciptakan. Memang ada 4 daripada 12 bulan ni, 4 bulan yang mana dipanggil sebagai 4 bulan yang haram. Dan bulan haram ni tuan-tuan, dia telah diketahui sejak zaman jahiliyah lagi. Orang Arab dahulu, diorang mengetahui tentang bulan haram dan mereka ni orang yang respect bulan haram tersebut. Okay? Mereka ni tahu tentang bulan haram
dan mereka respect bulan-bulan haram tersebut. Apa signifikan bulan haram di zaman dahulu? Jadi bila sebut haram ni, yalah kita pun biasa dengar perkataan haram kan. Haram tu maksud apa tuan-tuan? Tak boleh buat lah. Betul? Kita semua faham haram ni tak boleh buat. Tapi daripada perkataan haram ini juga lahirnya perkataan hurmah. Apa dia? Hormat. Bahasa Melayu panggil hormat, kehormatan. Dari situ lahir. Dan sebab itu orang-orang perempuan di sisi orang Arab dipanggil harim. Orang-orang yang mana mereka ni terhormat, dijaga kehormatannya, harim. So kita tengok kau pergi tanah Arab kan, tengok dia tulis haram. Oh, haram masuk kot. Tak, tu kawasan orang perempuan. Okey, kawasan harim, kawasan orang perempuan. Jadi orang lelaki tak boleh masuk. Kadang-kadang dia pakai perkataan nisa, tapi biasa kadang-kadang dia pakai perkataan harim ataupun hurmah. So kita tahu itu kawasan orang perempuan. Jadi dari situ kita dapat idea bahawasanya haram ni ialah apa? Kita menjaga kehormatan sesuatu. Sesuatu tu dia terhormat menyebabkan dia tu haram. Samalah kita ni ada kita panggil apa? Kawasan larangan kan. Betul? Kawasan larangan. Kalau di Malaysia pun kita ada hutan simpan. Betul? Hutan simpan. Di negara luar, contohnya di UK, kalau tak salah saya, dia ada raja punya hutan kan. Dia ada raja punya hutan, dia panggil apa? Sanctuary lah. Sanctuary apa ni? King punya sanctuary. Jadi kita masuk di situ, maksudnya kita telah melanggar hormah dia. Betul? Kita telah melanggar kehormatan dia. Maka apa hukuman dia? Menceroboh hutan apa ni raja ialah apa? Hukum bunuh, hukum mati. Maka kita kena faham, seperti itulah kita kena faham nilai kehormatan yang Allah Taala telah letak pada sesuatu benda yang Allah Taala telah haramkan. Okey, benda tu berat. Jadi di antara benda yang daripada zaman dulu Allah Taala telah haramkan pada bulan-bulan haram ni ialah apa? Allah Taala haramkan untuk berperang. Dan benda tersebut orang kafir Quraisy, orang kafir zaman dulu, orang jahiliah, Arab jahiliah, mereka tahu benda tu. Okey, mereka tahu perkara tersebut. Jadi bila masuk bulan haram, jadi dia orang ni memanglah walaupun kita sebut jahiliah tu dari sudut apa? Dia bukan maksud jahiliah tu dia orang ni bodoh, tak tahu apa, tak. Bukan macam tu tuan-tuan. Jangan salah faham. Okey, dia orang ni orang yang sangat menghormati adat istiadat. Betul? Dan dia orang rule of engagement tu dia orang honor. Maksudnya contoh di dalam kalau dia orang nak raid kan, nak perang. Kita nak raid, dia akan bagi masa. Okey. Kalau orang-orang perempuan, budak-budak ni sempat masuk ke dalam kemah, dia orang takkan kacau. Tapi kalau dia orang tangkap, orang tu akan jadi tawanan perang, jadi hamba kan. Jadi dia orang rule of engagement tu dia ada. Dan dia orang hormat benda tersebut. Boleh? So antara benda yang dia orang hormati juga ialah apa? Ialah waktu nak perang. Iaitu boleh perang, awak nak serang orang ke apa semua boleh, tapi jangan buat benda tersebut di dalam bulan haram. Dan bulan haram ni seperti kita sebut dia ada 4. Apa bulan 4 tu? 3 dia sekali, 1 terasing. Okey, 3 yang sekali ni apa? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Okey, 3 bulan ni sekali. Yang terasing adalah apa? Bulan Rejab. Sebab tu Rejab digelar juga Rejab Al-Fard, Rejab yang tersendiri. Sebab dia tiba-tiba seketul duduk kat belakang. Dia duduk kat tengah-tengah lah. Kalau kita mulakan dengan bulan Muharram sebagai awal tahun, dia duduk kat tengah-tengah kan, sebelum Ramadan. Jadi itu 4 bulan. Jadi orang Arab dulu bila dia nak perang kan, dia akan tengok tarikh tu. Ni dah nak masuk bulan haram dah ni. Okey, apa dia buat? Di sini dia punya dosa dia. Dia adjust kalender. Dia akan jumpa Nusat ni orang nasi. Nusat ni ialah orang yang jaga kalender lah. Kita tak tahu. Ada orang jaga kalender. Kerja jaga kalender. Wallah alam lah. Saya rasa mungkin di pejabat kerajaan ada lah kot. Maksudnya yang susun kan. Ya, kena susun juga kalender kerajaan tu kan. Bila nak buat event dan sebagainya. So, yalah, kalau tidak tak keluarlah kalender kuda tu kan. Mesti kena ada orang susun. Jadi zaman dulu orang Arab dia ada seorang tukang kerja dia ialah jaga kalender. Jaga tarikh-tarikh ni, Nusat.
Jadi dia ni orang-orang yang nak pergi perang ni, dia akan jumpa Nusat ni, dia kata apa? Tolong adjust untuk kami supaya Muharram datang lewat. Supaya Rejab datang lewat, supaya Zulqa'dah ni lewatkan sikit. Kan, besok kami nak pergi perang ni, ataupun dia nak perang tak habis lagi, tolong adjust sikit kalender. Dia tahu benda tu haram, tapi dia bagi adjust supaya nampak tak haram lah. Itu yang kerja kita. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Innama an-nasi'atu ziyadatun fil kufr. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Mengubah kalender ni ialah salah satu daripada bentuk kekufuran kepada Allah Ta'ala. Awak ubah kalender Allah. Itu masalah. Okey. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya setakat ni kita tak dengar lah ada orang Melayu ubah kalender, tak pernah dengar. Kita tak buat lah kerja tu kan. Oh, nak raya cepat, amboi. Lama sangat Ustaz Ramadan ni kan, boleh cepat sikit lah. Kan, tu kan ada juga perangai tu. Jadi orang Arab zaman dulu dia buat kerja tu. Baik. Jadi khalas. Jadi kita ni nak masuk apa tuan-tuan? Kita ni maksudnya kita dah dalam bulan haram lah, iaitu bulan Zulhijjah. Dan ni antara satu bulan yang sangat besar juga daripada bulan-bulan Islam. Kenapa? Kerana dan bulan Zulhijjah ni 10 awal pertama Zulhijjah itu ialah 10 hari yang mana disebut dalam Al-Quran. Ayyaman ma'lumat. Okey, 10 hari yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Sebab tu para ulama mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 10 malam yang mulia ialah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, 10 siang yang mulia ialah 10 siang awal Zulhijjah. 1 sampai 10. Adapun bulan-bulan tu ialah macam kita sebut tadilah, selain bulan Ramadan, bulan yang mulia ialah bulan-bulan haram. Di antara bulan-bulan haram tersebut ialah bulan Muharram. Yang mana Muharram ni disebut di dalam hadis sebagai Syahrullah al-Muharram, bulan Allah. Bulan Muharram ni disebut sebagai apa? Bulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dibahaskan tentang masalah fadilat bulan Muharram ni di dalam kitab kan. Ni kitab kat depan saya ni, kitab Lataiful Ma'arif fi mawasim al-'am min al-wadhaif. Okey, karangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Okey, Imam Ibn Rajab Al-Hambali ulama kurun ke-8. Okey, ini antara kitab yang selalu digunakan lah oleh para ulama bila nak cerita. Dia cerita tentang sepanjang tahun ni, setiap bulan ni apa dia punya signifikan dia. Okey, so ni dia mula daripada bulan Muharram sampailah habislah sampailah Zulhijjah. Okey, di dalam kitab ni disusun. Baik, cuma dalam kitab ni dia sebut tentang apa? Tentang fadilat bulan Muharram. Apa bukti bulan ni ada fadilat? Satu hari ada seorang sahabat dia tanya Nabi. Okey, bukan, sebelum tu dia sebut afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan. Ini ada orang tanyalah Nabi, dia tanya, nah maka selepas Ramadan, dia kata saya nak puasa. Selepas Ramadan. Ya Rasulullah, akhbirni bi syahri asumuhu ba'da syahri Ramadan. Okey, ada seorang sahabat dia kata, ya Rasulullah, khabarkan kepada aku satu bulan yang mana aku nak berpuasa setelah bulan Ramadan. Faqala Rasulullah, in kunta sha'iman syahran ba'da Ramadan, jika engkau ingin puasa sebulan selepas bulan Ramadan, fasum al-Muharram, maka berpuasalah pada bulan Muharram. Fa innahu, kerana sesungguhnya dia bulan Muharram ini syahrullah, dia ialah bulan Allah. Fihi yaumun taballahu fihi ala qaumin wa yatubu ala akharin. Okey, padanya ada satu bulan, padanya ada satu hari. Kenapa puasa pada bulan Muharram? Sebab padanya ada satu hari yang mana Allah Taala mengampunkan satu kaum dan mereka bertaubat kepada Allah. Begitu juga adalah hadis sahih Muslim, ini hadis sahih, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah. Seafdal puasa setelah bulan Ramadan ialah puasa pada bulan Allah. Allazi tad'unahu al-Muharram, yang mana dipanggil bulan Muharram. Wa afdhalus salah ba'da al-fariḍah qiyamul lail, dan seafdal salat setelah salat fardu ialah qiyamul lail. Ini hadis yang masyhur. Baik. Cuma di sini ulama dia ada bahaslah. Dan ini menjadi amalan para ulama. Saya tengok amalan guru-guru saya kalau kat pondok tu, mereka akan puasa bulan haram ni, mereka akan puasa penuh.
Maksudnya 4 bulan-bulan haram ni mereka akan puasa. Maksudnya Zulhijjah tak boleh semualah. Tapi awal Zulhijjah 1 sampai 9 tu puasa, 10 tak boleh. Kan? 9 tu kan hari Arafah. Kalau kita tak buat haji, sunat. Kalau buat haji, makruh. Okey? Sebab apa? Hari tu hari yang kita nak banyakkan ibadah, banyak doa kan. So makruh. Tapi kalau kita kat Malaysia, kita akan puasa 1 sampai 9. Kemudian 10, 11, 12, 13 tak boleh lah. Sebab apa? Hari Raya dan hari Tashrik. Mula 14 sampailah habis bulan puasa. Kemudian sambung Zulhijjah kan. Zulqa'dah pun sama. So dia akan puasa full Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah, kemudian puasa full bulan Muharram, kemudian Rejab sambung terus Sya'ban. So Rejab, Sya'ban, Ramadan puasa 3 bulan. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram puasa 3 bulan. So biasanya para ulama ni 6 bulan ni puasa. Itu amalan. Okey. Ada pun 4 bulan yang kita sebut tadi tu semuanya ialah sebab dia bulan-bulan haram. Maka Nabi kata puasa. Seafdal-afdal puasa ialah selepas daripada bulan Ramadan ialah puasa bulan haram. Habis tu Sya'ban kenapa puasa juga? Kerana Nabi banyak puasa. Sebab tu di sini dia bagi tahu walaupun Nabi suruh puasa pada bulan Muharram, tapi Nabi sendiri, perbuatan Nabi sendiri dan Nabi banyak puasa pada bulan Sya'ban. Lakin yuqal inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu shahra Sya'ban wa lam yanqul anhu annahu kana yasumul Muharram. Okey, jadi dikatakan dibahaskanlah oleh para ulama bahawasanya Nabi puasa pada bulan Sya'ban, tapi tidak ada riwayat yang Nabi puasa bulan Muharram. Nabi suruh puasa bulan Muharram, tapi Nabi sendiri tak diriwayatkan puasa pada bulan Muharram. Wa qawluhu fi akhir sana la in ishtu ila qabili la asumanna at-tasi' yadullu ala annahu kana la yasum tasi' qabla dhalik. Okey, dan nanti dia ada perbahasan masalah puasa pada hari Ashura kan. Nanti ke depan kita akan bahas. So salah satu daripada keberkatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bulan Muharram ni ialah pada hari Ashura, hari ke-10. Okey. Tapi dalam hadis tu sebutkan bahawasanya Nabi kata kita ni lah orang yang paling patut puasa pada hari Ashura. Dan andai kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata kalaulah aku hidup lagi, aku akan puasa pada hari ke-9. Jadi ulama kata menunjukkan Nabi tak puasa pada 9 Muharram tu. Betul tak? Nabi tak puasa lagi pun. Nabi just kata kalau aku hidup lagi. Jadi Nabi tak pernah puasa. Yang confirm Nabi puasa pada bulan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan Sya'ban. Baik. Sekarang dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa qad ruwiya anna Usamah bin Zaid kana yasumu ashhurul hurum fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi siyami Syawal fataraka ashhurul hurum wa sama Syawalan wa sanazkuru dhalika fi mawdi'ihi insyaallah taala. Okey, tak apalah tu perbahasan masalah ni. Wa afdhus siyam ashhurul hurum siyamu syahrullahil muharram wa yashhadu li hadha annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi hadzal hadis. Okey, wa muraduhu ba'da al-maktubah wa lawahiqiha min sunaniha al-rawatib fa inna al-rawatib qabla al-fara'id wa ba'daha afdal min qiyamil lail inda jumhuril ulama. Okey. Kemudian wa inna ma khalafa fi dhalika ba'du syafi'iyah fa dhalika siyam qabla ramadan wa ba'dahu multahiqun bi ramadan wa siyamuhu afdal min siyami ashhuril hurum wa afdal at-tatawwu' mutlaq bi siyamil muharram wa qad ikhtalafa al-ulama fi ayyi ashhuril hurum afdal. Baik, ini perbahasan. Di dalam semua bulan-bulan kan kita sebut bulan haram ni ada 4. Okey, mana di kalangan 4 bulan ni yang paling afdal? Okey, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram dan juga Rejab. Di antara 4 ni mana yang paling afdal? Ulama khilaf. Dia kata faqala Hasan wa ghairuhu. Berkata Imam Hasan Al-Basri dan selain daripadanya, afdaluha syahrullah al-Muharram. Yang paling afdal sekali ialah bulan Muharram. Bulan ini kita nak masuk ni lah. Wa rajjahahu ta'ifatun minal mutaakhirin, dan telah merajihkannya. Maksudnya telah menguatkan pendapat tadi oleh ulama-ulama mutaakhirin. Wa rawa Wahb bin Jarir an Qurrah bin Khalid anil Hasan qala inna Allaha iftataha as-sanah bi syahri haram wa khatamaha bi syahril haram falaysa syahrun fi sanah ba'da syahri Ramadan a'zamu 'inda Allah minal Muharram.
Okey, dia kata Allah Taala telah membuka setahun ni dengan bulan haram dan Allah Taala menutupnya dengan bulan haram. Buka dengan bulan Muharram, tutup dengan bulan Zulhijjah, dua-dua bulan haram. Okey, maka dia kata maka tidak ada satu bulan dalam setahun selepas bulan Ramadan yang lebih besar di sisi Allah daripada bulan Muharram. Wa kana yusamma syahrullah al-asam, kan, dan dipanggillah bulan Muharram ni ialah syahrullah, bulan Allah Taala. Min syiddati tahrimihi, kerana bersangatan hormatnya dia, bersangatan haramnya dia. Wa qad ruwiya anhu marfu'an wa mursalan. Qala Adam bin Abi Iyas haddatsana Abu Hilal ar-Rabi'i anil Hasan qala qala Rasulullah afdalus salah ba'da maktubah salatu fi jawfil lail al-awsat wa afdalus syuhur ba'da syahri Ramadan al-Muharram wa huwa syahrullah al-asam. Ini apa ni hadis yang kita riwayatkan tadi. Boleh? Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama juga hadis yang menceritakan dibawalah pendapat-pendapat lain. Wa qala Sa'id bin Jubair, ni berkata seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair. Sayyidina Hasan al-Basri pun tadi ialah antara tokoh tabi'in lah, tapi antara tokoh tabi'in yang terkenal juga ialah nama dia Sa'id bin Jubair. Imam Sa'id bin Jubair ni dia adalah orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni dia orang Islam, dia ialah panglima tentera kerajaan Umayyah zaman dulu, dan dia jadi gubernur kalau tak salah saya. Tapi dia ni jahatnya dia banyak bunuh para ulama. Dia banyak bunuh para sahabat dan juga tabi'in. Tapi dia ada khidmat lah, khidmat kepada Islam. Antara khidmat dia ialah dialah yang orang pertama yang membuat titik pada huruf-huruf bahasa Arab. Yang mana dengan itu kita boleh baca kitab, boleh baca Quran. Zaman dulu kalau tengok Mashaf Sayyidina Osman kan, kalau tengok yang Mashaf Sayyidina Osman wafat ketika mana dia dibunuh tu, kan tak ada titik, tak ada baris. Jangan kata baris, titik pun tak ada. Macam mana nak baca? Mana kita nak tahu itu huruf ba ke, huruf ta ke, huruf sa? Macam mana? Kan semua sama kan, lengkuk kan tu. Kan? Mana nak tahu huruf sa ke, huruf sya, kan? Sin ke, shin. Kan betul? Kan bentuk sama. Ta ke, dha. Ain ke, ghin ke, ain ke, ghin. Kan? Betul? Qaf ke, fa. Kan bentuk sama. Jadi orang Arab dulu dia tak perlu titik-titik tu. Kita ni orang ajam, kan, orang luar yang perlukan. Jadi dia ada khidmat lah kepada Islam, tapi jahat-jahat juga. Jadi manusia tu macam tu lah tuan-tuan. Okey, dia ada jahat dia, tapi dia ada sisi baik dia lah. Okey, sisi baik. Sebab tu ketika mana dia jadi imam sembahyang, ada sahabat yang ikut solat belakang tu. Kan, antara sahabat yang besar adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Awak tanya Sayyidina Abdullah, kenapa kau ikut dia kan? Lah ketika mana dia sembahyang, Nabi kata orang yang sembahyang ni orang mukmin. Okay, dia dah bertaubat. Dia ikut je lah belakang dia. Dan tambah dia pula ialah pemimpin. Okey, memang kita kalau belajar dalam kitab fiqh, pemimpin ahli maksiat ni, orang ahli maksiat ni tidak makruh kita jadikan ahli maksiat sebagai imam. Kita pun takkan pilih. Kan orang seluar pendek kita suruh jadi imam lah kan. Kita takkan pilih pun. Tetapi andai katalah dia datang kan, kita pun takkan pilih dia jadi imam. Cuma benda tu berbeza kalau dia tu pemimpin. Kalau dia pemimpin, tetap dia juga lebih utama daripada orang lain. Macam tu. Dia beza lah. Dia ada beza hukum sikit. Ala kulli hal, Sa'id bin Jubair ni, Sa'id bin Jubair ni orang yang terakhir, tabi'in yang terakhir. Jadi panjang, dia ada dialog dia dengan apa Hajjaj ni kan. Menarik tuan-tuan boleh cari dialog apa ni Sa'id bin Jubair tabi'in dengan siapa tu, Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Kan Hajjaj tanya, nama kau siapa? Nama aku Sa'id. Bal Syaqi. Tak, nama kau ialah Syaqi. Sa'id ni maksudnya ialah gembira kan. Syaqi ni maksudnya celaka. Nama bapa kau siapa? Jubair. Bal Qusair. Macam itulah. Maksudnya dia nak hina kan. Akhir gerbak-gerbuk dia kata aku nak bunuh kau. Jadi Sayyidina Sa'id bin Jubair kata aku orang terakhir kau bunuh. Maka Hajjaj kata, kau ni kerek sangat kan. Kau tahu tak, aku dah bunuh orang yang lebih mulia daripada kau, yang lebih alim daripada kau, yang lebih baik, lebih soleh daripada kau. Sa'id kata apa? Memanglah dia orang tu baik, dia orang maafkan kau, aku tak maafkan kau. Akhirnya memang dia mimpi lah, dia selalu nampak Sa'id ni tarik kaki dia. Kan setelah dia bunuh tu dia nampak dia tak boleh nak tidur sampai dia mati. Kan ceritalah.
kisah ni kan. Jadi Sa'id bin Jubair dia kata apa? Afdalul ashhurul hurum Zulhijjah. Dia kata seafdal-afdal bulan haram ialah Zulhijjah. Bal qad qila innahu afdalul ashhur mutlaqan. Bahkan dikatakan seafdal-afdal bulan secara mutlak ialah bulan Zulhijjah. Kenapa? Di dalamnya ada dua amal yang besar. Apa dia? Haji dan korban. Betul tak? Apa amal inilah? Bulan Ramadan of course lah ada juga kan amal. Tapi satu. Di dalam bulan Zulhijjah ada dua amal besar. Betul? Satu haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, dan yang kedua ialah apa? Ialah ibadah korban. Yang kita tak boleh buat waktu lain. Kan? Haji tak boleh buat waktu lain, korban pun tak boleh buat waktu lain. Puasa ada puasa sunat kan? Haji ada haji sunat. Haji sunat pun kena buat musim haji ke? Betul? Korban sunat pun kena buat musim haji ke? Musim Zulhijjah ke? Tak boleh buat luar. Kan? Puasa sunat boleh luar bulan Ramadan, tak ada masalah. Jadi sebab tu sebahagian ulama kata bulan Zulhijjah ni secara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mutlaq. Wa sanazkuruhu fi mawdihi insyaallah. Wa za'ama ba'd asy-Syafi'iyyah anna al-afdal ashhurul hurum Rajab wa huwa qaulun mardud. Ibnu Rajab dia kata apa? Dia kata sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan seafdal-afdal bulan haram ialah bulan Rajab, dan perkataan ini, pendapat ini ialah pendapat yang tertolak. Okey, wa afdalu syahrul muharram ashruhul awal, dan seafdal-afdal bulan Muharram ini ialah 10 harinya yang awal. Waqad za'ama Yaman bin Ri'ab annahu ashrul ladzi aqsama Allahu bihi fi kitabih, walakin as-sahih anna al-ashra al-muqassama bihi ashru Dzulhijjah kama sayati fi mawdi'ihi insyaallah. Okey, dia kata ada sebahagian orang ingat Allah Taala sumpah, kan, ada yang Allah Taala telah bersumpah dengan 10 hari. Dalam Al-Quran kan Allah Taala disumpah dengan 10 hari. Jadi ada seorang ulama ni, Yaman bin Ri'ab ni, dia kata 10 hari ni ialah 10 hari bulan Muharram. Tak, 10 hari tu sebenarnya 10 hari bulan Zulhijjah yang kita sebut tadi. Awal tadilah bulan 10 hari bulan Zulhijjah. Ini semua ni ialah pendapat-pendapat lah tuan-tuan. Banyak lagi dia nak sebut. Cuma saya nak sebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentang apa? Tentang fadilat dia. Nak bagi tahu bahawasanya dia ada fadilat yang sangat besar lah. Okey, dia ada fadilat yang sangat besar. Wa qala Abu Usman An-Nahdi kana yu'azzamuna 13 al-ashr al-akhir min Ramadan. Okey. Jadi yang dimuliakan ni ada 3. Ada 3, 10 yang 3. Macam mana nak sebut? 10 salasa asyara. 3 yang 10. Atau 10 yang 3. Mana tu? Ada 10 hari, ada 3 10 hari, 3 kumpulan 10 hari yang mulia, yang dimuliakan. Macam tu. Kata Imam Usman. Jadi apa dia? Ashrul akhir min Ramadan. Pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah, wa al-ashrul awal minal Muharram, dan 10 yang awal daripada bulan Muharram. Wa qad waqa'a hadha fi ba'd nusakhil kitab Fadail al-Ashr li Ibn Abi Dunya. Oleh kerana itu ada seorang ulama yang menulis kitab Fadail al-Ashr, Fadilat 10. Okey, kitab Fadilat 10 karangan Imam Ibn Abi Dunya. An Abi Usman an Abi Dzar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'azzim hadhihi al-asharat thalath. Okey, wa laysa zalika bimahfuz. Wa qad qila innahu al-ashru alladhi atamma Allah bihi miqatu Musa alaihi salam 40 lailah wa anna taklima waqa'a fi 'ashirihi. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ruya. Okey, ni cerita tentang apakah yang berlaku pada 10 hari bulan Muharram ni. Dikatakan bahawasanya pertama 10 hari di bulan Muharram ni ataupun pada hari kita panggil apa tadi tu? Hari Ashura kan? Hari Ashura. Jadi dia punya fadilat dia tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fadilat yang disebutkan di sini, kalau 10 hari yang pertama bulan Muharram tu kan Nabi Musa ketika mana dia munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia munajat selama 30 hari. Kan dia pergi Bukit Tursina, dia tinggalkan abang dia Nabi Harun alaihissalam untuk jaga Bani Israel lah. Dia nak pergi munajat 30 hari.
Kemudian selepas selesai 30 hari, Allah Ta'ala tambah lagi 10. Betul? Jadi 10 hari itulah dikatakan pada 10 hari bulan Muharram. Okey, 10 hari bulan Muharram, dan hari ke-10 itu Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu yang disebutkan pada hari Ashura tersebut. Sebab itu disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 10 Muharram ataupun hari Ashura ni, dia ada beberapa peristiwa yang berlaku. Yang masyhurlah di dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya kumpulkan di sini dalam beberapa tulisan. Kebanyakannya disebut dalam kitab tafsir. Okey, cuma sebahagiannya ada hadis, sebahagiannya lagi ialah kisah Israiliyat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan pelik bila baca kitab tafsir, tuan-tuan akan jumpa kisah-kisah yang disebut sebagai kisah Israiliyat. Okey, Israiliyat ni kisah apa, tuan-tuan? Bani Israel ni kan orang lama. Betul tak? Maksudnya dia zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ni 1000 tahun sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Jadi diorang dah ada tradisi. Diorang pun macam kita, ada cerita sirah kan, tentang nabi-nabi mereka, tentang Nabi Musa dan sebagainya. Jadi disebabkan itu, bila sebahagian orang Yahudi ni masuk Islam, diorang pun bercerita kepada orang Islam. Dulu kami dalam kitab Taurat ataupun dulu diceritakan begini. Maka kisah-kisah tersebut dimasukkan di dalam kitab tafsir. Baik, apakah kita punya manhaj? Maksudnya kita punya kaedah di dalam mendengar kisah-kisah Israiliyat. Sebab saya tengok ada sebahagian orang dia skeptikal. Okey, skeptikal ni maksudnya ini Israiliyat, buang terus. Kan, betul. Sedangkan Nabi dah ajar. Dan Israiliyat ni zaman Nabi lagi dah ada. Betul? Zaman Nabi lagi kisah Israiliyat ada kan Bani Israel, ada kan orang Yahudi zaman Nabi. Jadi apa Nabi sebut? Nabi ajar kita tentang kisah Israiliyat. Nabi kata apa? Kamu dengar boleh, terima jangan, tolak pun jangan. Okey, nak terima memang ini betul, sungguh memang tak ada salah, jangan. Tolak terus habis-habis pun jangan. Sebab apa? Ada kemungkinan betul, ada kemungkinan salah. Okey, jadi jadi boleh tak nak riwayatkan? Boleh, cuma kita kena sebut ini kisah Israiliyat. Jadi sebab itu kalau nampak tak ada masalah, tak ada masalah lah untuk kita terima. Tapi ada kisah-kisah yang bermasalah, ada masalah yang teruk. Maksudnya benda tu menyalahi akidah kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Yang tu kena tolak, tuan-tuan. Itu tak boleh terima. Cerita pasal ada Nabi berzina dengan anak, tu ngarut lah kan. Ada Nabi yang mana mengorat bini orang. Ustaz mengorat bini orang pun buruk dah, tuan-tuan. Tak payah tunggu Nabi. Betul? Tak payah tunggu Nabi, cuba ustaz kan. Ustaz ngorat janda tahan lagi kan. Ngorat bini orang kan. Kan tak masuk kita kata tak mungkin. Sebab akidah kita ialah apa? Para nabi ni dia bersifat dengan manusia yang tidak menjatuhkan maruah dia sebagai seorang nabi. Ketinggian maruah dia sebagai seorang nabi. Dia boleh bersifat dengan sifat manusia. Dia boleh berkahwin, dia berkahwin, dia makan, dia minum, dia tidur, dia sakit. Kan? Ada waktu dia sedih, ada waktu dia gembira. Tu sifat manusia yang tidak menjatuhkan. Okey, tetapi kalau cerita yang kita kata apa? Ni tak boleh terima ni. Contohnya apa? Contohnya Nabi sakit, kan Nabi Ayub alaihissalam Allah Taala uji dengan kesakitan. Okey, memang betul kita kata Nabi Ayub Allah Taala uji dengan sakit, dan sakit dia tu sakit kulit. Tapi kita tak percaya, kita tak boleh terima kisah dia punya sakit kulit tu sampai berlubang-lubang, sampai ada ulat kan. Ulat tu jatuh, letak balik ulat tu dalam tu semua tu tak boleh pakai. Itu semua tu, cerita tu semua tak boleh diterima di sisi akidah. Sebab apa? Sebab dia tu Nabi, dia tu Rasul. Macam mana dia nak berdakwah kalau dia ada penyakit yang menyebabkan orang lari daripada dia? Hilang hikmah dakwah. Kalau orang tanya, kalau Allah Ta'ala tanya, kenapa kau tak beriman dengan Nabi Ayub? Ya Allah, macam mana saya nak beriman dengan dia? Kalau saya datang dekat dia, saya kena penyakit tu kan. Penyakit apa? Penyakit sopak ke kusta yang, yalah, penyakit berjangkit, tuan-tuan. Jadi tak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan Nabi dia yang asal kejadiannya menyebabkan orang makin jauh. Kan tak mungkin. Itu dah salah. Tak mungkin Allah Ta'ala buat macam tu. Jadi apa hikmah Allah Ta'ala? Jadi latih orang lain lah yang lebih sihat. Betul? Of course itu ujian untuk dia, tapi ujian tak mungkin yang menyebabkan orang jauh daripada dia. Itu kena faham. Okey, orang lain tak ada masalah lah. Tuan-tuan nak cerita wali ke apa, Nabi tak mungkin.
Kan sama juga kisah Nabi apa? Nabi Yaqub alaihissalam kan. Dia Allah Taala sebut dia ketika dia sedih sangat tu sebab dia banyak nangis dengan kehilangan anak dia Nabi Yusuf alaihissalam kan, mata dia sakit. Ada sebahagian yang sebut mata dia buta. Tak mungkin dia buta, macam mana dia nak dakwah? Macam mana dia nak dakwah? Betul? Dia ada sakit mata. Jadi ulama ada sebagian ulama yang mana terima juga kisah tu, dia kata oh ketika itu dia dah tak jadi nabi. Maksudnya dia dah tak diutuskan untuk berdakwah kepada umat. Adalah dalam tafsir sebutlah. Okey, dalam hasyiah ala Jalalain tu. Allahumma salli imam apa saya lupa dah. Dia sebutlah, dia kata ada beberapa jawapan lah yang kita boleh bagi. Tapi sama ada ataupun kita kata dia bukan buta, tapi dia hanyalah sakit selaput mata macam katarak lah. Dia masih boleh nampak, bukan tak boleh nampak, tapi dia ada sakit mata disebabkan banyak menangis. So kita kena faham benda-benda yang kita dengar, kisah-kisah yang contoh kan, antara kisah yang berat lah, kisah yang saya sebut tadi tu, kisah apa? Kisah Nabi Daud alaihissalam kan. Nabi Daud dia bila dia jadi raja, dia jadi pemerintah, dan dikatakan Nabi Daud alaihissalam ni ada 99 orang isteri. Ada 99 orang isteri. Jadi dah ada 99 orang isteri tapi tak ada anak. Katanya lah tak ada anak. Kemudian dia jalan-jalan tengok, oh dia berkenan dengan isteri seorang staff dia, seorang panglima dia ke macam tu lah. Dia buat apa? Dia hantar staff tu pergilah perang mana-mana supaya mati, supaya kahwin kan. Tuan-tuan, cuba ustaz buat yang tu. Agak-agak kata apa? pengurusi masjid, mengurusi surau ke, buat macam tu kan, perangai tu. Agak-agak kita kata apa? Apa tak ada perempuan lain ke? Betul tak? Tak ada perempuan lain ke? Tak senonoh nak bini orang. Kita tak cerita lah bini orang. Takkan ustaz macam tu lah. Ustaz pun kita tak boleh terima buat macam tu. Takkan Nabi kita boleh percaya pula cerita tu kan. Wa'iyazbillah min zalik, tuan. Dalam Quran Allah Ta'ala tersebut kisah tu ada dalam Quran. Bukan kisah yang kisah tu ialah tafsiran para ulama dalam Al-Quran dalam kitab tafsir tentang ayat yang mana Allah Ta'ala cerita Nabi Daud ni ada malaikat datang kan. Ada dua malaikat yang datang ke dalam bilik dia, yang mana dia orang bertanya tentang dua masalah kan, nak minta dia jadi hakim kan. Seorang ni ada 99 ekor kambing, seorang ni ada seekor kambing. Kawan dia ni nak ambil seekor dia. Jadi hasil daripada judgement tu Nabi Daud benangkan yang satu ni, dan dia sedar bahawasanya dua orang ni ialah malaikat, dan dia tahu itu ialah utusan Allah untuk tegur diri dia, dan dia pun beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan dia. Itu je ayat tu, tak ada cerita pun. Jadi kan cerita macam tu kan tak best. Jadi dalam tafsir dibawalah sebahagian tafsir, dibawa kisah tu. Tu problem. Boleh tak? Jadi kisah tu memang tak boleh nak terima lah. Kecuali kita boleh explain lah. Maksudnya kita boleh nak pusing ke, tapi jauh lah pusing. Jadi secara akidah kita kata kisah macam tu tak boleh terima. Dia tu tak boleh nak diterima. Baik tuan-tuan. Jadi pertama kisah yang berlaku dikatakan bahawasanya apa yang berlaku pada hari Ashura. Yang pertama ialah apa? Diciptakan Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa alaihi wassalam. Okey, mereka diciptakan pada hari Ashura. Yang kedua ialah Allah Taala mengampunkan dosa Nabi Adam alaihissalam. Maksudnya kesalahan Nabi Adam. Ketika mana Nabi Adam mengakui qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika mana dia bertaubat, maka Allah Taala terima taubat dia pada hari Ashura. Kemudian yang ketiga ialah apa? Yang ketiga ialah Allah Taala telah mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke satu darjat yang tinggi. Dikatakan bahawasanya dia dinaikkan ke dalam syurga. Jadi Nabi Idris dikatakan dia tak mati. Dia pertama dia minta untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak rasa macam mana sakit sakaratul maut tu. Kemudian Allah Taala hidupkan dia balik, dan kemudian dia nak tengok kan, macam dan Allah Taala nak tengok syurga macam mana. Dia naikkan dia ke langit dan dia kekal duduk di atas langit tersebut. Kemudian yang keempat ialah apa? Peristiwa yang berlaku pada hari Ashura ni ialah apa? Ialah berlakunya banjir berlakunya banjir, dan Allah Taala selamatkan Nabi Nuh alaihissalam daripada banjir tersebut. Ini banjir besar lah tuan-tuan. Kita tak pernah tengok lagi lah banjir. Kita rasa besar dah banjir yang pernah berlaku lah kat tanah Melayu ni kan. Dulu ada banjir besar,
Yang paling latest mungkin 2014 kot, 2014 lah, yang dia kat Kelantan stagnan kan semua kan, 2014 saya rasa. Tu antara yang besar lah. Tapi ni cerita ni satu bumi ni. Banjir besar ni satu bumi. Kira naik Gunung Everest pun tak selamat lah tuan-tuan. Naik Gunung Everest pun tak selamat kan. Sebab apa? Anak Nabi Nuh kata, tak apalah, saya naik bukit lah kan, saya naik gunung kan, tak selamat. Okay? Jadi tak ada tempat yang selamat lah. Bayang kalau kita kena banjir tu sekarang, wa'ayazubillah misalnya. Okay? Kemudian Nabi Ibrahim AS diselamatkan daripada api. Dikatakan juga bahawasanya Nabi Ibrahim selamat daripada api Namrud tu ialah ketika hari Ashura. Kan dia dicampakkan ke dalam api setelah Namrud campak di dalam api. Kemudian yang keenam ialah kebebasan Nabi Yusuf AS daripada penjara. Okay, Nabi Yusuf AS Allah Ta'ala bebaskan dia daripada penjara setelah dia duduk dalam penjara secara zalim lah. Okay, dia kan difitnah oleh isteri Al-Aziz kan. Bahawasanya dia yang nak merogol isteri Al-Aziz dan sebagainya. Akhirnya dia terbukti dia tak bersalah, tapi sebab nak cover malunya pasal dia dicampakkan dalam penjara. So duduklah dalam penjara. Kawan pula lupa kan, dia kata kan ada kawan yang minta tafsir mimpi. Ada 2 orang minta tafsir mimpi. Seorangnya akan kena pancung, seorang lagi akan jadi orang besar, raja kan. Dia kata kau selamat nanti, tolong ingatlah aku ni kan dalam penjara ni. Syaitan bagi lupa. Ada benda tu Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran kan, syaitan lupakan kawan dia ni sehinggalah raja pula mimpi dan cari siapa yang boleh tafsir mimpi. Maka dia teringat kat Nabi Yusuf AS. Maka dari situ Nabi Yusuf dikeluarkan daripada penjara. Yang ketiga disebutkan Nabi Yaqub AS dihilangkan penyakit dia tu, sakit mata dia tu oleh Allah Ta'ala pada hari Ashura. Okay? Dihilangkan sakit. Kan dia ketika dia sakit tu sehingga dia inilah sebab banyak yang menangis. Maka ketika mana Nabi Yusuf AS bagi kepada abang-abang dia, kan, bagi kepada abang dia baju dia. Nabi Yaqub pun pegang baju tu, dia tahu. Dia bawa ni bau Nabi Yusuf. Dia pegang, dia letakkan mata dia dan mata dia sembuh. Ni kata para ulama tuan-tuan, ni nama dia tabarruk. Bertabarruk dengan asar orang soleh. Sebab tu kita tengok kan orang kadang-kadang ambil serban, baju pakaian orang-orang soleh, para ulama ni kan. Untuk apa? Itulah ambil berkat. Dengan pakaian tu, dengan serban tu dia semayang kan, dengan rida tersebut dia bawa semayang. Mungkin dia tahajud dengan baju tu, dia qiyamul lail dengan baju tu, dia solat tarawih dengan baju tu. Ni barakah. Jadi barakah tu di zaman dulu ni, daripada zaman ni Nabi Yaqub ni kan, Nabi Yaqub alaihissalam Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan dia punya penglihatan dia daripada sakit tu. Allahumma salli ala sayyidina, setelah mana dia pegang dan dia letakkan baju Nabi Yusuf di mata dia. Dan subhanallah. Kemudian sama juga Allah Ta'ala sembuhkan. Yang ke-8, Allah Ta'ala sembuhkan Nabi Ayyub AS daripada penyakit kulit dia. Dan yang ke-9, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa AS daripada kerajaan Fir'aun. Kan? Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa AS daripada kerajaan Fir'aun ketika dia dikejar lah. Dan ketika itu Fir'aun juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10, Nabi Musa menerima kitab Taurat. Yang ke-11, Nabi Isa diangkat ke syurga. Yang ke-12, peristiwa hijrah lah. Biasa kan kita Muharram ni terkenal dengan peristiwa Ma'al Hijrah. Jadi perhijrahan besar-besaran lah. Cuma Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal. Kan? Nabi sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Hari Isnin 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi gerak pada 1 Rabiul Awal lah lebih kurang. Bukan 1 Muharram. Tapi maksudnya dah masuk lah. Jadi yang meletakkan tahun baru Islam ni, ialah Muharram tu sebagai bulan pertama dalam kalender hijrah ni ialah Sayyidina Umar. Okay? Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itulah satu benda yang bagus lah. Yang ke-13, berlaku juga kemenangan umat Islam dalam peperangan Khaybar pada hari Ashura. Kemudian pada 12 pada bulan Muharram ni juga dimakamkan Sayyidina Umar Al-Khattab, kan? Dimakamkan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan pada hari Ashura ni berlaku juga antaranya ialah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Husain kan bin Sayyidina Ali dibunuh di Karbala.
Ini peristiwa yang sangat besar lah. Peristiwa yang sangat besar, sejarah hitam umat Islam lah. Okey, sejarah hitam umat Islam. Cuma kita taklah ekstrim macam mana saudara-saudara Syiah kita kan. Kita tak ekstrim, tapi memang peristiwa itu berlaku. Dan kalau tuan-tuan dengar kuliah Syiah, kita pun jadi Syiah kan. Kita pun boleh jadi Syiah. Sebab benda tu real. Boleh kalau kita baca sejarah. Kan? Apa yang orang Syiah cerita tu 99% betul. 99% apa yang dia cerita tu betul. Memang peristiwa tu memang sangat kejam. 70 orang ahli keluarga Nabi kan. Hampir semua kena bunuh. Kan? Baby kena bunuh. Baby umur 6 bulan kan. Sayyidina Ali Al-Asghar kan, anak Sayyidina Husain kan, cicit Nabi kan. Baby umur 6 bulan. Baby tu dah harga, dia dah perang. Kan? Jadi Sayyidina Husain kata, kalau kau nak bunuh aku tak kisahlah, tapi bagilah baby ni air. Ada orang panah kena tembus kan, tengkuk dia. Kan? Dan orang tu mati dalam keadaan Allah Ta'ala, Sayyidina Husain doa dia mati dalam keadaan haus, minum air tak hilang-hilang dahaga. Jahat, memang jahat. Jadi kita tak pelik, saya lah secara pribadi tak pelik kenapa orang Syiah jadi Syiah. Tapi kita sebagai ahli sunnah, kita ada kita punya manhaj kita ada kita punya ni. Jadi betul kan? Sebab tu hati-hati lah bila baca sejarah ni. Tambah sekarang ni ada media kan, tuan-tuan boleh baca je kisah-kisah tu. Hati-hati. Kalau baca tu memang menyedihkan. Tambah kalau dia ustaz-ustaz dia pula ceramah kan, orang-orang memang ni lah kan, memang sedih. Tetapi kita ada kita punya model. Sebab tu masalah Ashura ni dia ada dua ekstrim. Satu ekstrim yang kita nak gembira seronok kan, iaitu golongan Nawasib. Sebab apa? Dia nak counter Syiah ni. Yang Syiah ni pula dia sedih sangat, yang ni gembira sangat. Ini dua masalah. Yang Nawasib ni benci kepada ahli keluarga Nabi, yang Syiah Rafidah benci pada para sahabat kan. Jadi itu masalah. Sehingga sebahagian menghina kan. Syiah ni bukan semuanya sama, tak. Dia banyak mazhab kan, tuan-tuan. Okey, dan mazhab dia tu dah lama dah. Okey, mazhab dia bukan mazhab baru. Mazhab dia sebelum ada mazhab fiqh 4 ni, dia orang punya mazhab ada dah. Rafidah ni ada dah, lama dah. Dia orang ni lagi lama. Sebab tu dia orang tak hilang-hilang. Iran tu, dari kalau kita baca sejarah kan, Imam Ghazali kan, dan guru dia Imam Haramain. Dia kan, Imam Ghazali kan, pengarang kitab Ihya tu, dia asal Iran. Zaman dia lagi dekat Iran dah ada dah. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kan, dia memang pergi ke Iran tu, Qom tu, memang dah ada dah. Syiah zaman tu dah ada, dan dia orang berdebat dengan Syiah. Okay? Jadi Syiah ni tradisi dia yang lama. Okay? Cuma kita di mana beza kita dengan mereka? Beza kita ialah kita tak menghina para sahabat, tu beza dia. Dan kita sedih, afkalah ni cucu Nabi. Tuan-tuan, kalau cucu kita orang buat yang tu kan, orang bunuh cucu kita, orang bunuh cicit kita, kita tak sedih tuan-tuan. Macam tu lah kan. Tetapi kita ni tak adalah hilang pertimbangan. Gitu. Kita tak buat benda yang syariat larang. Boleh? Apa tuan-tuan? Tu. Terakhir, sebelum kita habiskan ni dah masuk waktu dah kan. Jadi terakhirnya, apa yang kita nak buat tuan-tuan pada bulan-bulan haram ni? Of course lah, perbanyakkan amal. Perbanyakkan amal. Kalau boleh puasa tuan-tuan. Kalau tak boleh puasa pun, buatlah amal-amal yang zikir, Quran dan sebagainya. Tetapi terutama pada hari Ashura, kalau boleh puasa. Kan, Taswa'a, Ashura, 9 Zulhijjah, 9 Muharram, 10 Muharram tu puasa kalau boleh. Kan, sebab apa? 9 tu Nabi kata kalau aku hidup lagi aku akan puasa. So Nabi nak puasa. 10 ialah sebab Nabi kata kitalah yang lebih aula untuk puasa berbanding orang Yahudi. Orang Yahudi puasa sebab apa? Hari tu Allah Taala selamatkan Bani Israel daripada Firaun tadi. Maka dia orang puasa pada hari tersebut sebagai tanda kesyukuran. Maka kita pun puasa juga. Okey, sebab Nabi kata kitalah lebih aula dengan Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi ni. Okey, so Nabi suruh kita puasa, so kita puasa. Dan dalam hadis Nabi sebut siapa yang puasa hari Ashura maka diampunkan dosa dia setahun sebelum. Kan, siapa yang puasa hari Arafah, dia hapuskan dosa dia setahun sebelum dan setahun selepas. Dan tapi hari Ashura dihapuskan dosa dia setahun sebelum.
So ini fadilah yang sangat besar tuan-tuan. Jadi jangan tinggalkan. Boleh? Wallahu alam. Saya cukup sekadar tu. Yang baik itu datang Allah, kurang itu datang dari kemari saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala ala wa ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Al-Quran